Okey, Alhamdulillah bertemu lagi di channel Muhammad Azhar bin Ahmad. Okey, pada pagi kali ini saya akan pergi ke masjid pertama di Bandar Metakap dan memorial Perang Dunia Kedua di Padang Bola Metakap. Okey, jom kita pergi tengok. Stesen minyak Petron. Stesen minyak Petron dalam pembinaan. Okey, sekarang saya di ni jalan masuk ke stesen PCRL yang Temeloh ni. Kemungkinan buat dua ni, satu untuk kargo dan penumpang. Stesen minyak pula, stesen PCRL ni dah dibuat dua ni. Satu kalau tempat lain lah, satu penumpang saja, satu kargo saja. Ada setengah tu kargo dan penumpang. Macam Temeloh ni saya dengar cerita kargo dan penumpang. Mana boleh naik barang lah. Itulah barang industri lah, bukan barang kita. Ni jalan masuk dia. Daripada rumah saya lebih kurang dekat 5 km lah. Kalau daripada rumah tu mungkin dalam 5 minit lah. Lepas ni kita merasai lah hasil tangan pemimpin yang terdahulu. Okey, jom. Tengok ni. Tayar celup. Keburukan ni yang ni tayar okey. Tayar celup. Ni sampai pecah tepi jalan tak kena orang. Okey, di belakang saya ni dahulu dia adalah hospital Metakap, hospital besar lah yang cover Temeloh, Metakap dan kawasan sekitarnya lah. Sekarang dah jadi klinik. Pasal hospital Sultan Haji Ahmad Shah atau lebih dikenal sebagai Hosas, dah ada banner di Temeloh. Sekarang ni dia jadi klinik kesihatan. Tapi besar jugalah. Klinik kesihatan. Anak saya yang pertama lahir kat sini. Sekarang dia dah ada anak dah. Saya datuk lah. Alhamdulillah. Okey. Dulu sebelum ada flyover ni. Ada jalan bawah tu. Stesen minyak bawah tu ada rel kereta api. Bila kereta nak lalu gate pun kena tunggu. Mana akan berlaku jam lah. Jadi diorang buat jalan atas pula. Mana lancarlah perjalanan. Sana pejabat Tok 4, Tok Pengulu. Okey, jom. Kenangan ni. Hospital pula, klinik Metakap ni. Yang kita nampak bunga merah tu klinik gigi. Klinik di atas. Tu klinik di atas tu. Dulu situlah hospital besar. Kena tukar jadi klinik lah. Okey, Alhamdulillah. Sekarang saya berada di stesen api Metakap. Kalau tengok signboard ni Metakap ni, korang tengok cerita ibu mertua aku.
Kisah Peramli pergi buat apa ni mah, persembahan kat sana kat sini kat Jalan Tut apa ni. Ni sembok ni ada dalam filem tu. Jom kita tengok dia punya landasan dia. Okey, alhamdulillah. Di belakang saya adalah memorial Perang Dunia Kedua. Jom kita tengok apa dia tulis dekat sini. Memorial ni terletak di hujung sekali bandar Metakap. Ada tulisan Cina, tulisan Tamil, Samad Saleh, tulisan Jawi 1941 hingga 1945. Masing-masing ada logo Islam ni. Yang ni gambar ni India ni, logo ni. Okey, di depan tu masjid pertama. Masjid pertama Metakap sebelum ada masjid lama yang sana tu. Masjid lama tu. Metakap buat masa ni tak ada masjid baru lagi. Ni yang pertama. Sana yang kedua. Jom kita pergi tengok kat sana. Kat sana pun ada kubur yang berusia 100 tahun. Kalau tak silap saya lah. Jom kita pergi sana tengok. Okey, di masjid ni juga ada kubur yang beratus tahun lah. Kubur lama. Tak tahulah kubur siapa. Tanya member yang Metakap pun diorang tak pasti kubur siapa ni. Ni. Ni kubur dia. Apa nama dia tu? Muhammad Yasin bin Muhammad Saleh. Lahir 3 bulan 2 1905, meninggal 26 bulan 7 1956. Kau tengok. Dah berapa tahun dah? Banyak lama tak lama. Tu. Tembok apa tu? Kubur 100 tahun. Rasa ni kot dekat ni, kubur 100 tahun ni. Ni simbol kubur-kubur lama ni. Tapi biasa tanah perkuburan lama, apabila waris dah tak ada, memang terbiar lah. Memang terbiar. Rasa ni pun ada kubur juga ni rasa ni. Kawasan lama ni. Assalamualaikum. Dia kubur tu. Tinggal satu tu. Semak. Tu ada ke kubur? Singat tu batu tu. Tu. Batu dia singat dah. Batu nisan dia. Masih terjaga ni, ada mozaik ni. Semak. Assalamualaikum ya ahlal kubur. Apa ni? Kubur siapa ni? Muhammad Zabidi bin Kebah. Waris, masa waris ni pun dah tak ada ni.
Ni semua batu nisan lama ni. Tumbang tu. Batu nisan lama. Sana pun sama. Kalau belah sana nampak curam tu, tu sungai Semantan tu. Sungai Semantan. Semua betul lah, tak ada jaga dah. Nak jalan pun nak jalan pun risau ni. Takut tali pinggang kan. Dia lelit kejap lagi. Tak jaga ni. Cantik pokok kelapa tu, mati 2. Macam tiang rugby. Okey. Ni biasanya kalau kita tengok kat kubur lama-lama ada batu 2 ni. Ni sebelum diorang bubuh batu ni. Diorang bubuh batu ni dulu ni sebagai tanda. Bila ada batu ni, batu ni diorang tetap tak buang. Diorang biar. Diorang tetap tinggal dekat sini. Jangan sangka yang lain pula ni. Ni batu ni. Pergilah kubur mana-mana kalau tengok kalau ada 4 batu lah. Batu nisan pertama, batu nisan kedua. Kalau ada batu sungai kat bawah ni 2 ni, tu batu yang asal tu. Mana dia punya waris dia tak buang. Dari satu kubur tu. Jangan pijak ni. Jangan pijak kubur tu. Dari kubur tu. Tinggal satu tu. Semua. Tu ada ke kubur. Singat tu batu tu. Tu. Batu dia sengit dah. Batu nisan dia. Okey, alhamdulillah. Selesai dah kayuhan saya pada hari ini untuk pergi ke Masjid Lama Takap dan tempat-tempat yang bagi saya menarik lah. Monumen Perang Dunia Kedua. Lepas tu kubur yang lebih 1 tahun ni. Kalau ikut yang tulis kat situ lah, hijau tu. Okey, saya mengucapkan ribuan terima kasih lah kepada yang menonton channel Muhammad Azhar Habib Ahmad. Lepas sini saya akan cari lagi tempat-tempat yang bagi saya sejarah lah. Sebab saya pun minat sejarah. Okey, saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera.